Okey, seterusnya kita panduan untuk pengguna sistem headcount. Okey, first apa yang kita kena buat? Kita pergi bahagian log masuk terlebih dahulu, admin. Okey, kita sahkan akses. Ini kita masuklah 1 2 3 untuk password admin, sahkan akses. Pergi bahagian tetapan. Okey, apa yang kita kena buat? Nama sekolah. Ini kita tukar kepada SMK Kota Baru contoh. Okey, kemudian jenis sekolah menengah, unit peperiksaan sekolah kita boleh tambah 2026. Okey, kemudian yang ni dah ada TOV, AR semua dah ada. Yang ni kita kena pilih lah. Kita nak ETR berapa daripada TOV ataupun nak isi secara manual pun boleh. Okey, ni kalau nak senang kita contohnya kita nak pilih 10. Okey, dia akan tambah 10 daripada TOV dan kita simpan pilihan ini. Okey, selesai untuk setup. Nanti kat sini akan keluar SMK Kota Baru, unit peperiksaan sekolah 2026. Okey, kemudian kita pergi bahagian pelajar. Kat sini dia ada sampel CSV. Kita klik sampel, kita boleh buka lah, di mana kita boleh masukkan nama murid, nama kelas, kemudian markah untuk subjek. Okey, saya pangkah dulu. Saya dah ada sampel, contoh sampel yang saya dah masukkan markah murid TOV. Account. Okey, ni ada nama, ada kelas, kemudian dah ada markah. Markah murid tingkatan 5 dan tingkatan 4. Ni kita boleh ubah. Contohnya BM, BI, kita nak ubah subjek, nak tambah subjek, boleh lah. Okey, saya save. Saya nak upload data ni. Data tu dalam bentuk CSV lah. Okey, kita pergi bahagian TOV. Kemudian choose file. Kita cari file kita tadi lah. Okey, ni head count. Kemudian klik open. Nanti dia akan keluar kat sini. Tingkatan 4 hingga tingkatan 5 yang kita upload. Sekarang ni kita kena simpan di awan. Klik simpan awan. Jadi dalam markah ni, dia dah ada. Contohnya untuk tingkatan 4, kelas T dedikasi. Ni kita boleh pilih lah subjek yang mana kita nak masukkan markah. Contohnya BM. Kita boleh masuk. Boleh edit semula data yang kita dah masukkan tadi. Okey, itu untuk panduan admin. Nak set up TOV dan ETR. ETR dah auto. Kalau kita lihat kat sini, ETR dah auto. Dia kira auto aktif daripada 10 markah. Sama dengan OTR 1 dah aktif, OTR 2 dah aktif. Kalau kita lihat di bahagian press analisis, kita boleh lihat perbandingan lah. Contohnya perbandingan dah ada OTR 1, 2, 3, ETR. Ini kita boleh lihat lah trend dan sebagainya. Sama dengan GPMP, kita boleh pilih contohnya daripada TOV tadi yang kita masukkan untuk akhir tahun sebagai TOV. Kita boleh pilih contohnya OTR. Dia akan auto lah. Di mana dia tambah markah murid sebanyak 10 tadi. Sehinggalah ETR. Kalau markah murid contohnya bahasa Melayu 50, dia akan jadi 60 sebab dia dah tambah. Dah tambah tadi 10 markah. Okey, tu untuk panduan admin. Okey, lepas ni saya akan buat panduan guru dan ibu bapa lah. Guru nak masukkan markah sama ada nak upload ataupun nak masukkan secara manual. Ataupun kita dah upload siap-siap nak edit pun boleh. Okey, sekian. Kita jumpa lepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.